Untuk habis-habis hok cari setup bajet untuk main Toman. Ni boleh try ni Kasking Royal Megatron dengan HD dengan max drag 8 kilo. 8 kilo memang kuat. Dia punya drag ni memang kuat. Tak perlu risau lah main Toman memang. Lepas tu dia punya body ni solid. Body ni solid. Lepas tu dia punya main gear ni pakai brass, material brass. Tali boleh masuk banyak. 100 meter boleh masuk. Lepas tu untuk ring ni dia sedap lah buat longkas. Okey, hari ni aku nak try mancing haruan dulu. Untuk rod ni boleh pakai Daiwa Crossfire. Yang ni memang murah je. Kalau nak buat main haruan pakai yang 10-20 LB lah. 6 kaki ataupun 6 kaki 6. Memang cuma tu. Kalau nak main Toman. Okey geng. Luncur dulu ngai. Sedap Kasking Royal Megatron ni. Dia boleh longkas. Tengok longkas dia. Sampai seberang. Kita nak kah pun senang. Lepas tu dia mengurangkan balance. Last kali kena tu. Boleh ikut seekor. Kena pun. Okey geng. Cek Okey geng, lulus Kasking Royal Megatron. Lulus geng, lulus. Kasking Royal Megatron. Drag aku tak kunci pun. Biasa je. Soft rock aku pakai soft rock dari Sawadi Gecko Frog. Okey geng.